Ni orang yang pertama, kita ada 2 orang. Mandikan dia dulu. Jangan telanjangkan dia. Bangun. Tak payah bangun dulu. Dia tak boleh bangun tak ni? Abang tak boleh bangun. Okey. Ibu ambil tu, ambil pencuci. Ada dah? Ni. Nah. Kursi kita tak bawa Ada kursi tak kita? Kursi kecil. Tak bawa Banyak tong air dah, cukup 2 orang. Shampoo badan ah. Pejam mata bang, pejam mata. Shampoo ke? Sabun. Ni orang yang pertama, kita ada 2 orang. Pejam mata tu. Boleh. Lap muka. Ada luka tak? Ada luka mana-mana? Tak ada. Habis tak ada rumah kebajikan orang tua. Kalau habis ada, habis ambil. Habis tak ada. Habis nak bercakap dengan dia. Sebab tak boleh nak bercakap. Busuk. So kalau kita dah mandikan dia, kita boleh bercakap dengan dia. Dia ambil mesin sekejap. Lepas tu ambil bantal dulu. Bantal dulu Kau ambil kat mana sepeda kuku? Kalau nasib baik bawa kau ada ketik kuku. Kan dah bersih, kuku dah cantik. Nanti kita gunting rambut elok. Orang ambil gunting rambut, nanti kita gunting rambut elok. Jangan main buka kain telanjang bogem macam tu, orang tengok nanti. Boleh pegang sini bangun. Habis nak pakaikan kain. Tolong Tak larat ni, berat dia ni. Tolong Boleh bangun tak? Pegang ni, boleh pegang. Pegang. Nak bagi sekali berdiri, nak tukarkan kain. Sabun tu benda tu. Bawah tu tepat di berak. Okey. Lagi air. Okey. Baju dia? Baju. Boleh. Okey Zain, abang nak tengok boleh berjalan tak? Pergi duduk situ. Boleh. Ada kotak ke situ? Ada kotak. Cuba tengok. Boleh jalan tak? Boleh jalan. Okey, ikut Mansur. Boleh tak? Biar duduk atas bangku tu dulu. Biar duduk di bangku dulu. Boleh duduk elok-elok? Boleh Okey, duduk sini dulu. Kita potong rambut dulu kejap. Adik-beradik dia tolong datang ambil dia di depan pejabat pos. Ini ada sangka kat sini. Ataupun Nabi mohonlah pihak berwajib yang mana letakkan dia kat sini. Agensi yang diamanahkan oleh kerajaan. Yang datang letak dia kat sini, tolong datang ambil balik. Sebab apa? Habis tidak ada rumah orang tua-tua untuk orang sakit macam ni. Habis tak ada. Kalau habis ada, habis pick up dah ni. Sebab habis tak ada. Jadi, yang diamanahkan oleh Allah itu, yang dah letak dia kat sini, tolong ambil dia balik. Comel dah ke tu. Dah bersih macam ni, selesa lah. Kan? Selesa tak? Selesa dah, Alhamdulillah. Boleh Zain pakai baju. Selesa sikit baju ni dah. Tak kata dah. Okey, Abang ada bawa bantal untuk tidur. Nanti tidur atas bantal Abang merayu lah. Muka dah jelas. Keluarga atau sanak saudara yang mana kenal Muhammad Zain nama dia, asal Kuala Lumpur, untuk hubungi Abang. Dan kalau boleh kita jagalah dia. Besar rahmat, kita jaga saudara mara kita ni. Kita kalau boleh tak payahlah lepas pada kerajaan. So memang kita jaga, kita tak dapat imbuhan di dunia. Tapi imbuhan di akhirat ini sangat besar. So jangan tengok lagi imbuhan di dunia ni. Pilihlah imbuhan di akhirat. Sebab akhiratlah tempat kita hidup selama-lamanya.
Saya mohon ya, saudara yang kenal, tolonglah ya. Episod yang kedua nanti, Tim Abe mandikan yang ini pula.